가방안엔 굳은 다짐이 the backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers 출발은 언제나 겁없이 시작부터 맨발 내 눈에 싹 다 basic Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam lestari, salam Malaysia Madani, salam APGM peneraju kecemerlangan pendidikan guru bertaraf dunia. Tak kenal maka tak cinta. Jadi sebelum saya memulakan pembentangan saya pada hari ini, saya akan izinkan saya memperkenalkan diri saya dahulu. Nama diberi Muhammad Iqbal Hakimi Muhammad Mizan. Saya berasal daripada Negeri Sembilan dan saya juga merupakan pelajar program persediaan ijazah sarjana muda perguruan dari kelas D7 ambilan Ogos 2024 dan hingga 2029. Jadi berdirinya saya di sini, saya akan melakukan perbentangan tentang kursus yang telah diajar oleh Puan Fatimah Bibi binti V.A. Abdul Hamid. Sebelum saya mulakan pembentangan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada beliau kerana telah memberi tunjuk ajar sepanjang saya melakukan pembentangan ini. Jadi sebelum saya memulakan, tajuk pembentangan saya pada hari ini berkenaan tentang guru berjiwa pendidik, membangun jiwa, membentuk masa depan. Jadi, apa itu guru berjiwa pendidik? Jadi, sebelum saya memulakan, saya ingin apakah agenda utama yang saya akan mengupas dengan lebih lanjut dalam pembentangan saya ini. Yang pertama, ciri-ciri guru berjiwa pendidik dalam membentuk sasiah guru cemerlang. Yang kedua, implikasi guru berjiwa pendidik dalam menyentuni kanak-kanak. Yang ketiga, kepentingan penggunaan kemahiran digital dalam sistem pendidikan serta peranan guru dalam membangunkan sasiah kanak-kanak serta cabaran dalam menjadikan guru berjiwa pendidik. Jadi, dengan nama Bismillahirrahmanirrahim, saya akan mulakan pembentangan saya dengan membentuk apakah itu guru berjiwa pendidik. Guru berjiwa pendidik merupakan merujuk kepada pendidik yang bukan sahaja menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi juga bertindak sebagai pembimbing yang ikhlas dalam membentuk kepribadian. Menurut Allah di guru berjiwa pendidik adalah mereka yang memiliki keikhlasan dalam mengajar, empati terhadap murid dan mampu membentuk suasana pembelajaran yang selesa serta bermakna. Sasiah guru cemerlang juga merangkumi pelbagai nilai-nilai murni seperti empati, kesabaran dan keikhlasan dalam memastikan persekitaran yang pembelajaran selamat dan kondusif untuk kanak-kanak menimba ilmu pengetahuan daripada seorang guru yang cemerlang. Jadi, guru berjiwa pendidik juga berperanan bukan sekadar menyampaikan ilmu, tetapi juga membimbing dan membentuk sasiah murid-murid secara holistik dan melibatkan pembangunan potensi murid secara holistik, terutamanya dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak. Pendekatan ini penting untuk perkembangan emosi mereka, sosial mereka dan kemahiran kognitif dan pembangunan kognitif dan pemikiran kritis mereka. Jadi, untuk pertama, apakah ciri-ciri guru berjiwa pendidik dalam membentuk sasiah guru yang cemerlang? Yang pertama, guru yang ikhlas. Seperti yang kita tahu, guru mendidik bukan sekadar untuk memenuhi tugas, tetapi kerana tanggungjawab moral kepada hadap anak didik. Sekiranya guru tidak, sebagai contoh, guru yang ikhlas, guru yang datang untuk membentuk didik seperti anak mereka sendiri, serta mereka tidak berkira tidak apa pun tentang masa, tenaga, duit dan sebagainya. Keikhlasan ini kita dapat keikhlasan guru berjiwa pendidik ini
dapat dilihat dalam usaha mereka untuk memastikan setiap murid mendapat pendidikan berkualiti tanpa mengira latar belakang mereka. Jadi sebagai seorang guru, kita perlulah ikhlas dalam meniba ilmu pengetahuan seperti yang telah diriwayatkan dalam hadis. Ayat ilmu yang kita memberi kepada anak-anak murid kita, insya-Allah itu bakal menjadi bekal untuk akhirat kelak. Yang seterusnya ialah guru yang penyabar. Seperti yang kita tahu, profesi perguruan memerlukan kesabaran yang tinggi kerana kita harus menghadapi kerenah kanak-kanak dengan penuh kesabaran dan kelembutan. Guru yang sabar akan lebih mudah menangani berbagai cabaran dalam bilik darjah serta dapat memberikan bimbingan yang lebih berkesan untuk murid-murid yang akan datang. Sebagai contoh, guru haruslah sabar dan tidak marah kepada murid yang kurang faham terhadap pengajarannya. Malah, guru harus menunjukkan kepribadian yang mulia bagi membentuk sesiap murid supaya mereka mendapat keputusan yang cemerlang dalam bidang akademik serta kurikulum. Jadi guru yang penyabar haruslah melayan dan haruslah sabar dalam mendidik kerana kesabaran merupakan kunci kejayaan sebagai seorang guru kepada anak-anak muridnya. Jadi yang seterusnya, empati dan kasih sayang. Apakah itu empati? Empati untuk seorang guru ialah dia boleh membolehkan guru atau penjaga meletakkan diri mereka dalam situasi kanak-kanak dan mereka akan lebih memahami cara kanak-kanak itu sendiri dalam aspek cabaran, pengalaman serta bagaimana mereka menghadapi cabaran yang mungkin dihadapi dari sudut pandangan anak tersebut. Jadi, seorang guru haruslah mempunyai empati dan kasih sayang. Sekiranya kasih sayang tiada ada dalam diri seorang guru, pasti pelajar tidak akan fokus. Pelajar akan mempunyai masalah dalam pembelajaran. Pelajar tidak akan hormati guru. Dan paling penting sekali, ilmu yang diberikan oleh seorang guru tidak dapat dimanfaatkan oleh seorang pelajar. Jadi, mengapakah empati dan kasih sayang ini penting? Jadi, untuk memastikan ilmu guru berjiwa pendidik ini dapat dimanfaatkan oleh kanak-kanak, guru haruslah memastikan kanak-kanak merasa disayangi dan dihargai tanpa syarat. Ini memberikan rasa keselamatan emosi kepada mereka yang sangat penting dalam membina keyakinan diri mereka sendiri terhadap orang dewasa di sekitar mereka. Hal ini dikatakan demikian kerana apabila mereka disayangi dan dihargai, mereka akan meningkatkan keyakinan mereka untuk melakukan berkomunikasi dengan guru serta ibu bapa yang mampu meningkatkan kemahiran sosial mereka. Sekiranya mereka tidak merasa dihargai atau disayangi, ini memberi masalah besar kepada mereka untuk meluahkan masalah, bertanyakan soalan tentang perkara yang mereka tidak mengetahui. Dan paling penting sekali, mereka malu untuk bertanyakan soalan kepada kita. Sebagai contoh, seorang kanak-kanak kelihatan muram atau kurang fokus. Sifat empati yang berada di dalam jiwa guru seorang pendidik dapat membantu mengenal pasti punca tingkah laku itu, sama ada tekanan di rumah, kesukaran dalam pergaulan atau masalah pembelajaran. Seperti yang kita sedia maklum, tidak semua pelajar atau anak-anak kita lahirnya dalam keluarga yang senang, tidak bermasalah. Malah mereka terdapat pelbagai rintangan dan cabaran dalam menghadapi rintangan hidup mereka. Sebagai contoh, terdapat pelajar yang mempunyai tekanan di rumah. Jadi, sebagai guru haruslah menunjukkan sifat empati dan kasih sayang di sekolah supaya mereka tidak berasa tertekan dengan masalah-masalah yang mereka hadapi semasa mereka menghadapi sekolah. Sekiranya pelajar tidak diberi kasih sayang, ia akan
ia akan terjerumus kepada budaya-budaya sosial yang tidak elok. Sebagai contoh, mereka akan melakukan tingkah laku negatif seperti melawan cakap cikgu, mengeluarkan kata-kata tidak elok, melakukan vandalisme. Kerana ekoran, mereka tidak dapat meluahkan masalah mereka kepada sesiapa. Jadi peranan seorang guru haruslah mendengar setiap masalah-masalah murid-murid yang berada di yang diajari oleh guru penjiwa pendidik. Jadi sifat empati dan kasih sayang merupakan salah satu ciri yang penting dalam memastikan guru berjiwa pendidik berjaya dalam melatih anak-anak supaya membentuk individu yang berkualiti. Dan yang terakhir sekali, berintegriti. Berintegriti seperti yang kita tahu, integriti terbagi kepada dua, iaitu jujur dan amanah. Untuk jujur, guru berjiwa pendidik, guru haruslah jujur dalam melaksanakan tugasannya di sekolah maupun di mana-mana. Seperti yang kita tahu, profesi perguruan ialah satu profesi yang amat dipandang mulia oleh masyarakat kerana tiada manusia yang berjaya yang tidak dapat dididik oleh seorang guru. Jadi, seorang guru harus jujur dengan melaksanakan tugas dengan telus tanpa mengharapkan habuan. Hal ini dapat mengelakkan guru daripada gejala rasuah yang memberi masalah besar kepada seseorang guru. Guru juga haruslah menggambarkan sifat tidak menipu, tidak mengambil kesempatan dan sentiasa menunjukkan contoh yang baik kepada murid-murid. Yang kedua, amanah. Seperti yang kita tahu, seorang guru memikul amanah yang sangat berat kerana mereka bertanggungjawab untuk membentuk siasah murid-murid, meningkatkan potensi seorang murid-murid serta mendidik seorang guru supaya menjadi insan yang berguna. Jadi, amanah merupakan guru haruslah berpegang teguh pada etika profesion, menjaga rahsia murid dan sekolah. Seorang guru janganlah kita menjadi masalah murid ataupun rahsia sekolah tersebut sebagai buah mulut supaya kita melakukan sesuatu perbualan kosong untuk menyebarkan sesuatu suasana yang negatif dalam sekolah tersebut. Jadi guru berjiwa pendidik juga sentiasa berusaha membuat keputusan yang adil dan berlandaskan nilai-nilai murni yang telah diterapkan oleh profesi perguruan, dan integriti memastikan dan kesan integriti kepada apakah manfaat integriti kepada masyarakat. Jadi apabila seorang guru menerapkan sifat integriti dalam jiwa, ia dapat memastikan kepercayaan ibu bapa, masyarakat dan pihak sekolah terhadap guru tetap tinggi, serta mereka akan dijulang ekoran tingkah laku yang positif yang telah ditampilkan kepada murid-murid dan kerjasama sekolah yang telah mereka lakukan. Jadi, apakah implikasi guru berjiwa pendidik dalam menyantuni kanak-kanak? Yang pertama, implikasinya ialah pembangunan emosi dan sosial kanak-kanak. Seperti yang kita tahu, guru mendidik bukan sekadar untuk memenuhi tugas mereka, tetapi kerana tanggungjawab moral. Jadi guru memainkan peranan yang amat penting dalam membentuk kestabilan emosi dan sosial murid-murid. Kanak-kanak yang mendapat perhatian dan kasih sayang daripada guru haruslah memberikan perhatian dan kasih sayang kepada kanak-kanak. Jadi apabila
Hal ini kerana apabila kanak-kanak mendapat perhatian dan kasih sayang daripada seorang guru, mereka akan berasa lebih yakin dan selamat dalam persekitaran pembelajaran. Ini sekaligus dapat lebih memudahkan mereka dalam membuat hubungan sosial yang baik dengan rakan sebaya, guru, ibu bapa atau orang tua. Jadi apabila mereka diberi apabila pembangunan emosi dan sosial mereka dikawal oleh seorang guru berjiwa pendidik, ia dapat mempunyai kawalan emosi yang lebih baik dan kurang cenderung kepada masalah tingkah laku. Sekiranya pembangunan emosi dan sosial tidak terkawal, ia akan menyumbang kepada satu impak yang negatif kepada seorang murid ataupun kanak-kanak. Seperti kita tahu, mereka akan melakukan tingkah laku yang negatif seperti melawan cakap guru, tidak hadir ke sekolah, kerap konten ke kelas, ekoran kerana emosi dan sosial mereka tidak dijaga oleh seorang guru. Jadi seorang guru haruslah menitik beratkan hal ini kerana emosi dan sosial kanak-kanak merupakan salah satu aspek yang penting dalam menjadikan kanak murid-murid yang cemerlang. Implikasi yang kedua iaitu impak kepada kapasiti pedagogi pengajaran bermakna, iaitu KPPB. Guru yang berjiwa pendidik akan menggunakan pembelajaran interaktif dalam pembelajaran. Seperti yang semaklum, era pembangunan di Malaysia pada masa kini telah meningkat daripada aspek pendidikan, ekonomi, pertanian dan pelajaran. Tapi kita akan menitik beratkan tentang dalam aspek pendidikan. Guru yang berjiwa pendidik harus bijak dan lebih cenderung untuk menggunakan pembelajaran interaktif seperti pembelajaran berasaskan pengalaman dan pengalaman langsung. Hal ini dikatakan demikian kerana pembelajaran interaktif dapat menarik perhatian mereka dan meningkatkan keyakinan mereka dalam aktiviti permainan. Apabila sebagai contoh, guru melakukan pembelajaran berasaskan permainan berkumpulan di mana pelajar akan meningkatkan sikap kerjasama, dan dapat meningkatkan pengalaman langsung tentang perkara yang mereka akan melalui pada waktu kini. Jadi apabila seorang guru menggunakan pendekatan pembelajaran berpusatkan murid yang mereka akan eksplorasi dan kreativiti, hal ini dapat membuka dan membina pengetahuan ilmu baharu kepada mereka. Jadi guru haruslah menggunakan segala inisiatif dalam pembelajaran yang mampu membentuk guru tersebut dalam aktiviti pembelajaran supaya kanak-kanak dapat memanfaatkan ilmu yang diberi melalui aktiviti pembelajaran interaktif tersebut. Yang kedua, guru dapat mengasah kemahiran komunikasi yang berkesan. Seperti yang kita tahu, komunikasi yang berkesan terbagi pada kita iaitu penggunaan bahasa yang sesuai dan mesra dengan kanak-kanak. Guru yang berjiwa pendidik perlu menyesuaikan bahasa dan nada suara yang sopan santun, lembut supaya kanak-kanak dapat menerima segala apa yang dipelajari oleh guru tersebut. Penggunaan kata-kata yang lembut dapat membina serta meningkatkan kepercayaan serta keyakinan diri pelajar terhadap guru-guru yang mereka belajar dalam kelas tersebut. Yang kedua, menyampaikan ilmu dengan jelas dan menarik minat kanak-kanak. Guru haruslah memberi maklumat atau ilmu dengan jelas dengan pelbagai kaedah interaktif. Sebagai contoh, teknologi digital pada waktu kini telah diperkenalkan pada abad ke-21. Jadi kita haruslah menggunakan media digital seperti tablet atau telefon pintar dalam aktiviti pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan keyakinan diri dan keberanian kanak-kanak dalam berinteraksi sosial. Guru haruslah memberi ruang kepada pelajar untuk bertanyakan soalan dan menyuarakan pendapat mereka tanpa rasa takut. Hal ini akan membantu membina mereka
keupayaan sosial serta kemahiran komunikasi mereka sejak awal usia. Yang keempat, memberi motivasi kepada keberkesanan pembelajaran. Murid yang dididik oleh seorang guru yang penyayang dan prihatin lebih bermotivasi untuk belajar. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka merasakan sokongan emosi yang stabil dan rasa dihargai dalam bilik belajar. Jadi, seorang guru haruslah menjadikan tempat luahan murid supaya mereka jadi guru juga harus menasihati murid tersebut untuk mereka bermotivasi untuk menjadi seorang guru yang berkualiti. Dan seterusnya, untuk kepentingan penggunaan kemahiran digital dalam pendidikan. Kepentingan yang pertama iaitu seorang guru dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang positif. Hal ini kerana apabila kita menggunakan teknologi, ia dapat membantu guru mewujudkan persekitaran yang kondusif serta menggalakkan kesefahaman antara pelajar berbilang bangsa, memupuk semangat perpaduan dan keharmonian dalam kalangan murid. Jadi apabila mereka menggunakan penggunaan teknologi, mereka akan lebih berinteraksi bersama sendiri mereka kerana ini melaksanakan pembelajaran yang berasaskan teknologi digital. Yang kedua iaitu kepentingan kedua, guru dapat menyediakan murid untuk menghadapi pelbagai cabaran abad ke-21. Yang kedua, hal ini dikatakan demikian kerana apabila guru menggunakan teknologi digital dalam pembelajaran, ia dapat mengintegrasikan teknologi dan membantu murid menguasai kemahiran yang diperlukan dalam masyarakat global dan digital. Seperti yang kita tahu, pada masa kini teknologi digital merupakan perkara yang tidak asing lagi. Jadi sebagai guru kita tidak perlu memandang enteng tentang perkara ini kerana teknologi digital amat diperlukan kepada era teknologi yang sedang kian membangun, terutamanya dalam aspek pendidikan. Jadi apabila mereka dapat menguasai kemahiran yang diperlukan, ia menghasilkan pembelajaran yang lebih mudah difahami untuk kanak-kanak, untuk murid memperoleh ilmu yang telah diajar oleh kita. Jadi yang kedua, yang terakhir sekali ialah meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Kemahiran digital yang digunakan oleh seorang guru membolehkan guru memperbagaskan strategi pengajaran dan pemudahcaraan PDPC. Hal ini dapat membantu guru melahirkan pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif. Jadi apabila mereka menggunakan kemahiran interaktif, melahirkan pembelajaran yang interaktif, hal ini dapat membentuk kanak-kanak, dapat membentuk suasana yang kondusif serta interaktif dan kreatif yang mampu membantu pengajaran dalam kelas. Hal ini juga akan mengelakkan kanak-kanak supaya mereka tidak akan berasa bosan dan mengantuk tentang aktiviti pembelajaran pada masa kini. Sebagai contoh, guru melakukan aktiviti quizzes, pembelajaran melibatkan video, pembelajaran melibatkan slide menggunakan teknologi digital. Hal ini berlaku seiring dengan perkembangan kanak-kanak pada masa kini. Jadi apabila kanak-kanak seperti yang kita tahu, kanak-kanak dilahirkan pada masa kini dilahirkan dalam keadaan yang penuh dengan teknologi. Jadi kita haruslah mempunyai kemahiran teknologi digital supaya kita mampu menerapkan kefahaman yang setara dengan situasi kanak-kanak pada masa kini. Jadi, apakah peranan seorang guru dalam membangunkan sasiah kanak-kanak yang berkualiti?
Yang kedua, guru haruslah menjadi model perilaku positif. Hal ini kerana guru berfungsi sebagai teladan, menunjukkan tingkah laku, sikap dan nilai moral yang baik. Jadi guru ini berfungsi. Jadi guru ni adalah salah satu model yang kanak-kanak ataupun murid-murid mengimpikan dan mengaspirasikan daripada seorang guru. Jadi seorang guru tersebut haruslah menunjukkan tingkah laku yang positif serta sikap dan nilai moral yang baik yang mampu membentuk, yang mampu mempengaruhi mereka supaya mereka menampilkan penampilan dan tingkah laku positif. Sebagai contoh, guru menggunakan bahasa yang sopan serta lemah lembut dalam berkomunikasi. Hal ini dapat menarik minat kanak-kanak dan mengaspirasikan kanak-kanak supaya kanak-kanak dapat mencontohi perilaku tersebut. Hal ini dapat membentuk mereka supaya mereka mampu menjadi manusia yang berguna dan bersopan santun serta berkepribadian mulia. Yang kedua, guru berperanan dalam mewujudkan persekitaran pembelajaran positif. Hal ini dikatakan demikian kerana seorang guru haruslah menunjukkan sikap prihatin dan empati. Hal ini dapat membantu murid merasa dihargai dan selesa. Yang penting sekali dapat meningkatkan perkembangan emosi dan sosial mereka dalam aktiviti pembelajaran. Yang terakhir sekali, yang ketiga ialah menggalakkan kreativiti dan inovatif. Sebagai guru haruslah sentiasa berusaha memperbaiki diri untuk menjadi seorang yang kreatif dan inovatif dalam pengajaran. Sebagai contoh, guru menghasilkan bahan bantu mengajar yang kreatif bagi melakukan suatu aktiviti pembelajaran yang mampu membentuk kreativiti dan inovatif dalam diri kanak-kanak. Seterusnya, membimbing kemahiran sosial. Guru memainkan peranan yang penting dalam membantu kanak-kanak membina kemahiran sosial yang penting untuk berinteraksi dengan rakan sebaya dan orang dewasa. Hal ini dikatakan demikian sekiranya guru kanak-kanak tidak melakukan pergaulan yang tidak sopan. Jadi seorang guru harus membimbing dan menegur mereka supaya mereka tidak melakukan kesilapan tersebut berulang kali. Jadi hal ini dapat membentukkan model insan yang berkualiti yang bertepatan dengan ciri-ciri guru berjiwa pendidik. Yang kedua, menyampaikan nilai moral dan etika. Seperti yang kita tahu, guru memainkan peranan penting dalam menyampaikan ajaran tentang nilai moral, akidah, falsafah dan akhlak kepada pelajar. Sekiranya guru tidak menyampaikan nilai moral dan etika, ia memberi maafkan saya. Jadi peranan seorang guru haruslah menyampaikan ilmu tentang nilai moral dan etika. Seperti yang kita tahu, guru bukan sahaja diberi tugas sebagai seorang yang menyampaikan ilmu, serta diberi tugasan untuk mendidik anak-anak supaya mereka menjadi seseorang yang berguna dan berkualiti pada masa akan datang. Jadi, tugas guru haruslah menegur dan menyampaikan ajaran yang benar tentang akidah dan akhlak kepada pelajar supaya mereka menampilkan suatu kepribadian mulia sebagai seorang murid sekolah. Yang terakhir sekali ialah membangunkan kompetensi sosio-emosi. Hal ini kerana guru memainkan peranan yang penting dalam membentuk sosio-emosi dan tingkah laku kanak-kanak atau pelajar dengan mempamerkan peribadi yang mulia dan menjadi contoh yang baik. Sebagai contoh, guru haruslah menjadi seorang yang prihatin dengan kanak-kanak. Hal ini demikian kerana secara tidak langsung dapat menerapkan nilai
peribadi yang mulia kepada kanak-kanak supaya mereka dapat membentuk diri mereka supaya menjadi lebih mulia dan lebih baik untuk keluarga mereka di rumah ataupun kepada dengan persekitaran mereka sekeliling. Jadi walau bagaimana, walaupun profesi guru ini melibatkan pelbagai implikasi, kesan dan pelbagai manfaat, namun terdapat pelbagai cabaran yang harus guru-guru hadapi sebagai seorang guru berjiwa pendidik. Sebagai contoh, cabaran teknologi dan digitalisasi. Perkembangan teknologi yang pesat menuntut guru untuk menguasai berbagai kemahiran digital dalam pengajaran. Hal ini kerana tidak semua guru mendapat latihan secukupnya dalam teknologi pendidikan. Hal ini dapat menyebabkan jurang digital dalam pengajaran dan pembelajaran. Jadi, seorang guru haruslah mempunyai kemahiran teknologi dan digitalisasi yang mampu membentuk pembelajaran yang mudah difahami oleh kanak-kanak. Sebagai contoh, kamera digital dalam pembelajaran seperti penggunaan Google Classroom, Kahoot dan Quizizz untuk meningkatkan interaktiviti pembelajaran kanak-kanak. Yang kedua ialah penggunaan pendekatan pengajaran yang efektif. Seorang guru perlulah mencuba pelbagai strategi pedagogi yang efektif agar teknik yang diaplikasikan relevan dengan keperluan pembelajaran abad ke-21. Hal ini dikatakan demikian kerana pembelajaran perlulah bersesuaian dengan tahap kecerdasan pelajar yang berbeza. Seperti yang kita tahu, tidak semua pelajar yang dilahirkan dengan penuh dengan ilmu dan tidak semua pelajar, dan terdapat pelajar yang kurang mahir dalam kurang kecekapan dalam mendapat sesuatu ilmu tersebut. Jadi guru haruslah mempunyai strategi yang bijak dan berkesan supaya semua pelajar dapat menguasai dan memiliki ilmu yang sama dalam suatu pembelajaran. Sebagai contoh, pelbagaikan aktiviti pembelajaran. Seorang guru haruslah mempelbagaikan strategi pengajaran dan pembelajaran seperti pembelajaran berasaskan permainan iaitu game based learning untuk menarik minat pelajar. Seperti yang kita tahu, kanak-kanak di usia awal ini bermain merupakan salah satu fitrah mereka. Jadi guru haruslah bijak menggunakan fitrah mereka sebagai aktiviti pembelajaran mereka. Hal ini dapat memberi kanak-kanak lebih mudah faham tentang ilmu yang kita sampaikan kepada mereka. Dan cabaran yang ketiga iaitu penerapan nilai akhlak dalam kalangan pelajar. Hal ini kerana guru bertanggungjawab untuk membentuk sasiah dan akhlak pelajar. Pengaruh media sosial, seperti yang kita tahu, media sosial pada masa kini, kanak-kanak telah terdedah dengan berbagai platform media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook dan WhatsApp. Hal ini membuatkan mereka dipengaruhi oleh media sosial dan budaya luar yang bertentangan dengan nilai murni. Jadi apabila mereka terpengaruh dengan budaya-budaya negatif, ini dapat memberi impak negatif kepada mereka dalam membentuk sasiah mereka yang lebih baik. Jadi yang kedua, seperti yang kita tahu, kanak-kanak negatif datangnya daripada kurangnya sokongan daripada ibu bapa dalam membentuk disiplin dan adab kanak-kanak. Ibu bapa juga harus memainkan peranan mereka sebagai guru juga untuk membentuk kanak-kanak sebelum mereka memasuki di alam persekolahan. Jadi seorang guru haruslah menghadap cabaran di mana kanak-kanak kurang mempunyai tingkah laku yang positif. Jadi guru haruslah tabah dan sabar dalam melayani karenah mereka supaya guru dapat menyerapkan nilai murni dalam diri mereka. Seperti yang kita tahu, pelbagai latar belakang dan budaya pelajar yang seorang guru harus menggunakan pendekatan yang berbeza dalam mendidik mereka
tentang akhlak, akidah dan adab. Yang terakhir sekali adalah menangani masalah disiplin pelajar. Dan disiplin dalam kalangan pelajar, seperti yang kita tahu, disiplin dalam kalangan pelajar pada masa kini semakin meningkat dan memberi tekanan kepada seorang guru. Hal ini kerana boleh menyebabkan disebabkan kurang tumpuan dalam kelas yang menyebabkan gangguan gadget dan media sosial. Jadi selain itu, sikap tidak menghormati guru yang berpunca daripada kurangnya didikan asas dari rumah merupakan salah satu cabaran yang harus seorang guru berjiwa pendidik mengalami dan menghadapinya supaya seorang guru dapat merealisasikan budaya nilai murni yang sebenar. Seterusnya, budaya ponten sekolah dan tidak kehadiran ke kelas yang menjejaskan prestasi akademik pelajar. Jadi guru haruslah menggunakan disebabkan perkara tersebut, guru haruslah menggunakan pendekatan teknologi, psikologi dan kaunseling dalam menangani masalah disiplin dengan lebih berkesan. Jadi, apakah kesimpulan daripada perbincangan saya pada hari ini? Ialah guru berjiwa pendidik haruslah dititik beratkan dalam membentuk masa hadapan generasi yang akan datang. Walaupun terdapat pelbagai cabaran dan rintangan yang harus guru berjiwa pendidik hadapi, seorang guru yang profesional mampu menghadapinya untuk membentuk sasiah dan menyantuni kanak-kanak. Oleh itu, guru berjiwa pendidik juga akan dapat melahirkan generasi yang bijak dan berkualiti pada masa akan datang dengan kepribadian beliau yang sungguh cemerlang dan berkualiti. Jadi itu sahaja daripada saya. Itu sahaja perbincangan daripada saya. Sekiranya ada tersalah tutur kata yang mampu menyinggungkan perasaan pihak tuan dan puan, saya memohon ampun dan maaf. Jadi saya tamatkan perbincangan saya pada hari ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.